Tadi pergi pasar jumpa kerang. So belilah sebab lama tak makan kerang. So biasanya akak cuma taruh serai dititik, cili sikit pun dititik dengan irisan bawang besar. Lepas tu taruh garam. Lepas tu gaul kejap nanti, tunggu sampai dia terbuka, merekah kan. Kalau merekah cuma dia dah masak dia boleh makan. Okay. Kalau korang macam mana pula style korang? Share sikit. Okay, sekarang akak nak bagi satu resepi sos pencicah kerang Okay, first kali sos cili. Kat rumah akak ni beli yang paket punya, jadi masuk kat dalam botol. Nombor 2, kicap manis. Seperti biasa, sebagai seorang Johorian yang baik, akak pakai kicap kipas. Kemudian nombor 3, cili. Cili ikut pedas. Sorry akak punya kamera goyang-goyang sebab tak ada stand, manalah stand yang kecil tu. So nombor 4, perahkan limau kasturi, geng. Asyik. Ni limau ni kecil-kecil. So akak pakai limau 3 biji. Lepas tu kita boleh gaul dia. Okey. Siapa yang kat JB tu yang free-free, Mela dah taruh makak. Kita makan kerang cecangan sos ni. Jemput makan, geng. Sedap siut. Mantap.